Johor Darul Ta'zim akan menewaskan PDRM dengan mudah dalam perlawanan Piala Malaysia 2026. Apa nasib PDRM FC berdepan Johor Darul Ta'zim, JDT, di Stadium Sultan Ibrahim, SSI, petang esok? Itu persoalan menjelang aksi kedua-dua pasukan dalam aksi pusingan 16 Piala Malaysia dengan perlawanan itu yang pada asalnya dijadual berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Selayang ditukarkan ke SSI atas permintaan pasukan PDRM. Ibarat pertembungan langit dan bumi berdasarkan kedudukan JDT di tangga teratas dan PDRM berada di kedudukan tercorot Liga Super, skuad Harimau Selatan dijangka akan sekali lagi berpesta gol ke atas The Corps yang ketika ini berdepan prestasi buruk. Pernah membelasah PDRM 7-0 dalam aksi Liga Super, 5 Oktober lalu, JDT membawa reputasi yang amat besar berbanding lawannya itu dengan Harimau Selatan merekodkan kemenangan bersih dalam semua perlawanan domestik musim ini selain menjadi pasukan paling garang apabila mengumpul 68 gol hanya dalam 15 perlawanan Liga Super. Situasi itu jelas jauh berbeza dengan PDRM yang menjadi pasukan paling banyak bolos dalam liga apabila melepaskan 44 gol dalam 15 perlawanan selain hanya menang sekali, seri 3 kali dan tewas 11 kali. Berdasarkan statistik itu, ia cukup untuk menunjukkan betapa sukar buat PDRM melakar keajaiban dan skuad The Corps mungkin hanya perlu mengelak daripada menjadi mangsa belasahan kepada skuad kendalian Xisco Munoz.